印尼慈济基金会再次在巨港市多个地点开展环保行动。这一常态化活动旨在鼓励公众提升环保意识，通过分类与回收可再利用物品，以简单行动守护地球，帮助他人。环保行动再次在巨港市6个地点同步开展，分别位于Kebun Bunga、Kemuning、Ilir Barat、Kalidoni以及Bukit Kecil。其中一项活动于2026年4月26日星期日在Ilir Barat的福隆汤举行。慈济巨港Ilir Barat环保分类点负责人Darman表示，该活动为每月第3个星期日定期举行，在慈济志工与周边居民的支持下开展，旨在引导民众通过垃圾分类的习惯，共同守护地球。活动现场居民与志工携带各类可回收物品前来参与，包括塑料瓶、纸箱、可再穿衣物以及仍可回收利用的电子产品。所有物品在分类整理后将被送往巨港的所回收站进行集中处理。这些回收物品经出售后所得收益将用于公益事业，包括灾害救助等项目。Terima pakaian layak pakai, terus pakai botol plastik, botol kaca, barang-barang elektronik yang nggak dipakai lagi yang ini kan yang udah rusak, terus mainan-mainan anak boleh, kardus gitu. Nah, dana yang terkumpul itu nanti kita gunakan untuk kegiatan sosial kita seperti membantu biaya hidup atau biaya dana pendidikan gitu. Ya, biar bisa terpakai lagi kan, barang masih bagus juga kan, karena nggak muat anak-anak, jadi daripada dibuang sayang. Oh, pakai yang kita donasi atau boneka? Ya, baju, boneka, ada yang beberapa tas juga. Darman 表示，希望未来有更多巨港市民加入志工行列，使环保行动不断扩大与深化。Muhammad Aidil, PAL TV。Kelihatan kalau 1, 2, 3.